oleh kerana mereka ni kebanyakan adalah kanak-kanak. Umur masa tu 3 tahun, 4 tahun ya. Dan tak pernah mendengar langsung. Waktu switch on ni memang satu insiden yang kita tunggu apa reaksi kanak-kanak ini. Dan betul lah, mereka memang biasanya akan menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di podcast Bila ST Bersuara. Apa khabar hampa? Hai hampa semua. Saya ST Nadu Anwi. Dan saya ST Shereen. Kembali bersua lagi kita episod baru. Yang pasti topik baru. Betul. Dan juga tetamu yang wow. Kali ini kita bawa legend punya. Yes. Okay. Hari ini kita bersiaran di Hotel Zikon. Dan pastikan anda subscribe, like dan komen di Laman YouTube. HCTM TV. Dah terus dah. Yes. Okey, kita sebenarnya berbesar hati. Berbesar hati dengan tetamu jemputan kita pada hari ini. Sebab kita bawa legend kan. Legend Tadi hang tanya apa? Apa? Hampa. Apa khabar? Apa? Ketak lutut hari ni sebab legend datang. Adakah dia nak kita legend juga? Tak. Okey. Hari ni kita akan bersama dengan tetamu jemputan. Tapi topik kita kenalkan topik kita dulu lah. Topik ni sangat sinonim dengan bidang terapi pertuturan dan bahasa dan juga telinga, hidung dan tekak. Mari kita perkenalkan topik kita hari ini iaitu sepi. Jadi hinggap. Sepi no? Sepi. Jadi sepi hinggap. Hinggap ni. Hinggap sudah hinggap sangat lah. Kalau orang Kedah dia step cakap lagu tu lah dia. Okay, So alright. kita bayangkan Shereen. Kalau dunia kita ni tanpa bunyi. Macam mana kau rasa? Kan? Kau tak boleh dengar lah gelak lah. Dia bunyi gelak bergerak badan sahaja. Okay? So tanpa kita boleh mendengar bunyi ni, mungkin kita akan ada banyak kekurangan di mana kita tak dapat mendengar suara orang yang tersayang, suara tawa kan, suara menangis, dan itulah melodi kehidupan. Jadi bagi sebahagian daripada kita ni, ia bukan sekadar bayangan, ia ni realiti. Okay? Tapi hari ini kita nak bawakan kepada anda menelusuri perjalanan luar biasa daripada senyap kembali boleh mendengar bunyi-bunyi yang hingar dan melalui keajaiban sains, teknologi dan kehebatan seorang surgeon. Sudah jangan hinggap sangat. Mari kita welcome. Yes. Tetamu jemputan kita. Yang ini panjang saya kena sebut ni sebab nak dapat gelaran ni. Sukar. Alright. Betul. Profesor Emeritus Datuk Dr. Lokman Saim. Selamat datang Prof. Terima kasih, selamat datang. Alright, Prof mana satu? Prof boleh Prof? Boleh. Boleh kita panggil Prof lah ya. Biasanya panggil Prof ni bila dia tak ingat nama saya. Prof Lokman. Kami ingat nama Prof. Ingat Prof. Okay, alright Prof. Prof ni sebenarnya saya bersama. Sebab dia Nak legenda claim, mesti nak kena overclaim. Claim sikit. Hashtag dan claim. Dan claim. Okay, saya sebenarnya pernah pernah bersama Prof dalam satu pasukan iaitu pasukan implan koklear. Okay. Alright, dan juga mantan pengarah HCTM. Jadi sebab tu dia legend. Ketak lutut lah hari ni. Dah kenal lama apa masa ketak lutut dah. Itulah. Prof sebenarnya di UKM dah bersara kan Prof? Okay, dia kena mention bersara tu maksudnya umur dia tu dah umur bersara lah kan Prof? Tapi sebenarnya You're trying to find out what my age. No. Prof, sebab dia legend kan. Legend tu dia tak boleh yang umur-umur yang sangat muda-muda kan. Okay. Sebenarnya kita nak
itulah apa tu, kalau buka apa tu Google ke apa boleh je tahu Prof siapa sesemualah. Cuma sekarang ni mungkin Prof sekarang ni perkembangan Prof sekarang, sebab sekarang ni Prof bekerja di KPJ. Betul. Alright, mungkin Prof boleh kongsikan lah. Lama juga sebenarnya saya tak jumpa Prof ni Saya sebenarnya. pasti ramai pesakit mencari. Ya. Bukan mencari, memang pasti mereka menonton ni. Okey Prof, macam mana nak? Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih Mhm. kepada both of you yang mengundang saya to join. I think satu yang menarik, Okey. khususnya dalam membincangkan topik yang memang dekat di hati saya lah. Yes. Kepekakan dan masalah pertuturan. Mhm. So terima kasih banyak. Sama-sama. Bercakap tentang progres saya selepas tamat perkhidmatan dan bersara dari UKM, Fakulti Perubatan UKM lah, iaitu pada tahun 2012. Saya dipinang oleh KPJ, iaitu Kumpulan Perubatan Johor, iaitu satu kumpulan hospital yang terbesar di Malaysia, swasta lah. Yes. Okay. Dan bukan untuk menjadi clinician, bukan jadi pakar Betul. telinga, hidung dan tekak, tapi untuk membangunkan akademik di hospital, dan juga mereka ada sebuah college masa itu nursing yang telah dinaik taraf ke University College. Dan saya dilantik sebagai naib chancellor untuk menaik taraf lagi dari University College ke universiti. So selama sekarang ni dah 13 tahun, itulah tugas saya, membangunkan universiti melalui program-program kesihatan. Very similar dengan apa yang kita bangunkan di Fakulti Perubatan dan Fakulti Kesihatan. Program-program healthcare. Healthcare. Termasuk nursing, farmasi, dan juga kita ada latihan kepakaran. Doktor perubatan dari pakar. Jadi selepas 10 tahun di sana, kita dah dapat naik taraf daripada University College kepada universiti. So sekarang namanya KPJ Healthcare University. Bukan kita fokus pada healthcare sahaja. Okey. Masya-Allah. Kau kena dapatkan tips. Kau kena tanya tips dengan Prof. Macam mana lepas bersara masih ada semangat inspirasi untuk terus memberikan khidmat tu. Betul. Apa yang penting yang saya nampak di sini ialah kesihatan, Prof. Health is wealth. Dengan kesihatan, Prof masih boleh contribute lagi kepada masyarakat. Dan saya rasa acuan UKM tu adakah dibawa ke universiti private juga, Prof? Ya, itu yang mendorong saya untuk melibatkan diri di KPJ. Kerana pelantikan saya bukan untuk bekerja sebagai pakar bedah telinga tekak, tapi untuk membangunkan akademik. Yes. Dan memang itu jiwa saya lah, membangunkan akademik, teaching, training dan juga research. Dan kalau kita lihat dalam hospital swasta di negara kita ni, elemen itu tidak ada. Walhal di hospital swasta ramai pakar-pakar perubatan. Betul. Kalau dia lihat di KPJ saja, ada lebih kurang sekarang ni lebih kurang 1,000 pakar perubatan. Wow, hebat. So itu potensi untuk mereka diacu, digalakkan untuk memberi perkhidmatan pendidikan, latihan dan juga melakukan penyelidikan. Ini satu langkah yang tak pernah dibuat oleh hospital lain. Jadi bila KPJ ingin mengorak langkah itu buat satu transformasi, saya tertariklah masa itu. Dan lepas dapat naik taraf kepada universiti pula, KPJ nak mengukuhkan lagi hospital supaya betul-betul ada integrasi antara universiti dan hospital. Macam apa yang kita buat di UKM ni lah. HCTM dan juga Fakulti Perubatan, Fakulti Sains Kesihatan dan sebagainya. Itu yang saya lakukan sehingga kan pada tahun ini, mulai tahun ini 1 Januari, saya dipindahkan daripada menjadi naib chancellor universiti sekarang menjadi apa yang digelar atau jawatan dipanggil
Chief Medical Director. Wow. Satu jawatan yang baru ditubuhkan di KPJ, di hospital, untuk memastikan yang transformasi daripada hospital swasta yang hanya menekankan kepada klinikal dan Perkhidmatan. keuntungan Betul. kepada kerja-kerja penyelidikan di hospital, kerja-kerja pendidikan dan latihan. Alright. Prof, bila nak ada program speech dekat sana, Prof? Dah ada dah Prof program speech? Saya dah banyak bincang. Banyak bincang. Okay, nanti kita bincang Kita lagi. perlu bincang dalam podcast yang So, next saya one. rasa Dalam memang podcast, saya rasa memang perlu. Okay. Ya? Saya memang perlu dan ada potensi besar Masya untuk Allah. speech Yes, di kena up dulu tu. swasta. InsyaAllah. InsyaAllah selepas saya habis PhD, saya akan mencari Prof di KPJU. HU sekarang. KPJHU? KPJU. Alright. KPJU. Alright. KPJU. Alright. Masya Allah. So jangan fikir nak pencen. Betul. je, Kita fikir nak kerja lagi 20 tahun, 30 tahun akan datang. Syirin? InsyaAllah. Alright, okay. Jom kita kembali kepada kepakaran Prof lah ya. Mhm. Dia memang universiti dah bina dah ni. Okay. Dah improve, dah naik taraf, level up. Yes, Apa alright. lagi? Sekarang ni kita nak cerita tentang kepakaran Prof. Memang kalau saya rasa di Malaysia, yes, is a founder dari segi teknologi telinga bionik ni, implant cochlear. So cuma mungkin daripada untuk awalnya ni kita nak tahu tentang awareness lah, tentang kesedaran sebenarnya masalah pendengaran di Malaysia ni sebenarnya. Sebab kadang-kadang mungkin kalau jujurnya kalau di UKM setakat kita cerita pasal implant cochlear ni macam common. Dia macam Dah biasa, dah biasa dan rasa macam memang kita kata less than 1 year old pun kita dah buat, seawal 6 bulan kita dah off kan. Tapi sebenarnya bila kita dengan rakan-rakan kita mungkin di hospital lain, kadang-kadang that's Not the case. Yeah, that's not Yes. the case. And benda tu kadang-kadang masih lagi kita nak kena nak pujuk orang untuk ambil tindakan seterusnya, dan sebenarnya diorang tak nampak what is really critical masalah pendengaran ni. Jadi pandangan Prof tentang masalah pendengaran mungkin di negara kita dekat Malaysia ni macam mana Prof? Soalannya panjang tu. By 2025 lah, Prof. Kalau kita awareness dia. kalau boleh saya mulakan journey perjalanan dari mula kita tubuhkan pasukan implant cochlear di UKM hingga sekarang, memang perkembangannya amat saya boleh katakan membanggakan. So tentu walaupun pun masih ada yang perlu kita baiki dan kita tambah baik. Maaf, Prof, tahun bila tu, Prof? Permulaan Disember. program. Disember, bukan tahun. 1995 PMR kita. ialah tarikh di mana kita lakukan pembedahan yang pertama di Malaysia dan malahan di Southeast Asia ini. Dia itu hampir akan genap 30 tahun. Masya Allah. Bulan Disember ini. Masya Allah. Dalam proses melakukan pembedahan ini, kita perlu persediaan yang rapi. Betul. Khususnya memastikan yang selepas pembedahan, even sebelum pembedahan, ada pasukan yang menumpu kepada audiologi, ujian-ujian pendengaran, dan selepas pembedahan juga lakukan mapping dan sebagainya untuk memastikan yang pendengaran tu ada tahap yang terbaik untuk dia boleh mendengar, ambil patient mendengar dan kemudian bertutur. Dan untuk bertutur pula kita mesti pastikan ada tim terapis pertuturan, speech therapy yang akan mengendalikan kes selepas implant. So menubuhkan tim itu adalah satu usaha yang mana saya rasa groundbreaking lah. Groundbreaking. Sebab masa itu di Malaysia hanya boleh sebelah tangan je kira berapa orang audiologist dan berapa orang speech language pathologist ataupun speech therapist. Tapi alhamdulillah dengan saya mesti sebut ni Prof Kartini, Prof Siti Zamratul yang bersemangat
untuk tubuhkan tim implan koklear bersama saya dan rakan-rakan yang lain. Kita tubuhkan tim ini dan melakukan pembedahan implan koklear pertama tahun 1995. Hinggalah kemudiannya berterusan dan kita bukan hanya mendorong untuk HUKM, masa tu kita panggil HUKM lah, tim saja, tapi kita mendorong usaha-usaha latihan ini di seluruh negara. Sebab itu tertubuhnya fakulti-fakulti sains kesihatan di USM, di UIA, ada program-program latihan speech therapist dan juga audiologist. Betul. Ini semua adalah langkah-langkah untuk membangunkan the whole management of children with hearing loss, di negara kita. Workforce tu penting Prof Tanpa dia workforce tu tak bergerak program. Dan saya rasa Malaysia lah di kalangan negara ASEAN satu-satunya negara yang ada program-program latihan untuk membangunkan sumber manusia, iaitu audiologi dan speech language pathologist ni. Negara lain tidak. Saya banyak mendapat undangan berinteraksi dengan rakan-rakan ENT di Indonesia, Vietnam, Cambodia, even Singapore. Singapore pun baru ada program audiologi. Okay. Tapi di negara-negara yang lain ni, even di Vietnam, tak ada program ni. So mereka biasanya menggunakan latihan yang tidak university based. Latihan praktikal. Okay. So Malaysia dari segi latihan sumber manusia dalam mengatasi masalah pendengaran dan pertuturan ni terkehadapan. Masya Allah, terkehadapan. I feel so honoured Prof, dan kami bersyukur kami berada di dalam bidang ini atas benih yang dicambahkan daripada pakar-pakar telinga, hidung dan tekak, founder-founder di dalam bidang pendengaran ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita bila beralih kepada telinga bionik ni kan, kita faham bahawa dia adalah satu teknologi kan Prof. Dan manusia bila kita tengok contohlah video-video switch on kan, alat pendengaran ni, ramai yang terkejut. Wow, reaksi seseorang bayi, reaksi seseorang kanak-kanak kepada bunyi. Kan? Jadi contohnya dia ada terkejut, dia menangis. Even yang dewasa pun saya lihat menangis setelah sekian lama tak pernah mendengar suara ibunya yang begitu jelas kan. Jadi benda kita kata video-video ni tular bukan saja-saja, dia ada sebab tertentu. Dan apabila seorang ibu tu boleh melihat anaknya gembira dengan boleh mendengar ni, ia adalah satu macam keajaiban lah kan, parents kan of course. Jadi pada Prof kan, yang telah melakukan berapa ribu Prof pembedahan, boleh dikira? Kira ke Prof? Roughly lebih kurang 1,000. 1,000, Masya Allah. Dan detik-detik ni Prof saksikan tak waktu selepas switch on tu? Dan mungkin ini Prof boleh ceritakan sikit pengalaman Prof lah. How your satisfaction level pada masa tersebut. Ya, ini saya terpaksa imbas kembali pada detik-detik permulaan program lah. Memang masa itu kami sendiri dalam tim implan cochlear ni amat want to make sure hasil yang terbaik. Jadi memang saya follow lah. Masa switch on saya ada, lepas speech therapist management spesial pun saya akan panggil banyak patient dan follow up Tapi dah ke belakang ini tidak sangatlah. Sebab kita dah tahu hasilnya dan kita give the confidence kepada audiologist dan so kalau saya imbas kembali, memang itu saat switch on ni. Switch on ni maksudnya selepas kita lakukan pembedahan, bila semua luka-luka dah baik, ini memang mengambil masa lebih kurang 3 minggu atau sebulan. Baru kita akan pasangkan terpanggil switch processor di luar yang ada bateri. Dan bila switch on tu maksudnya kita mula
uh, memasang alat tu supaya dia boleh membolehkan penerima implan koklear itu mendengar. Dan oleh kerana mereka ni kebanyakan adalah kanak-kanak, umur masa tu 3 tahun, 4 tahun ya, dan tak pernah mendengar langsung. Waktu switch on ni memang satu insiden yang kita tunggu apa reaksi kanak-kanak ini. Dan betul lah, mereka memang biasanya akan menangis. Menangis bukan ibu menangis, parent menangis, tapi kadang-kadang dia menangis bukan sebab nangis gembira, dia macam terkejut. Terkejut apa tiba-tiba ada something in the ear, bunyi apa ni kan. Dia kan menangis, akan peluk ibu. Of course itu akan menyebabkan parents pun rasa terharu. Betul. Saya pun terharu jugalah. Ya. Lihat ni. Walaupun sebenarnya switch on ni kita tak nampak dia terus boleh bertutur. Tapi sekurang-kurangnya reaksi yang diberi oleh anak-anak ini menunjukkan something is happening dalam telinga dia sehingga dia boleh memberi reaksi tersebut. Betul. Tapi sekarang ni sebab banyakkan sekarang ni saya bila diundang, saya sebenarnya sekarang ni banyak buat operation di luar negara. Sebab latihan. Wanted luar negara. Jadi saya most of the time the selection tu dah dibuat oleh pakar-pakar bedah di Pakistan, Vietnam dan negara lain ni. Saya diundang untuk buat pembedahan di samping mengajar how to do the operation. So biasanya masa selection pun saya tak terlibat sangat lah. Cuma saya pastikan yang ada speech therapist, ada audiologist, and they do the proper selection. So lepas pembedahan biasanya saya terbang balik ke Malaysia. So masa switch on biasanya sekarang saya tak terlibat. Hanya mendapat feedback lah. Switch on macam mana dan sebagainya lah. Dan kadang-kadang rasa terharu bila jumpa pesakit ini, dijumpakan saya semula dalam lawatan-lawatan saya selanjutnya. Masya Allah. Dia kata, Prof, this one you operated 10 years ago. Now he is a lecturer. Masya Something like that. Allah. So you rasa, wow. Padahal dia tak pernah, pesakit tu tak pernah jumpa saya sebab lepas selection tu biasanya terus dioperate. Saya masuk dalam bedah. Dan Dia dah switch abuse. on. So itulah nak cerita yang terkini lah. Ada satu pesakit medical student di Ireland macam tu. Dia balik ke Malaysia sebab dah mula masalah pendengaran, tidak membolehkan dia belajar perubatan dengan sempurna, pakai hearing aid semula. Dan kemudian dia pergi ke HKL. So tim implant cochlear Hospital Kuala Lumpur masa tu baru nak mulakan program ni, dan saya diundang untuk lakukan operation dan mengajarlah dengan Datuk Dr. Siti Sabza. Bukan. Siti Sabza is one of the team lah. Kemudian Dr. Majid. Kemudian saya buat operation dan macam biasalah pola semua saya tak ingat. Tak ikuti lah. And finally saya tahu dia graduate, jadi doktor dan sekarang jadi scientist, Masya Allah. penyelidik. Dan baru saya ingat 3 minggu lepas saya jumpa beliau, dan beliau sekarang ni ialah Presiden Persatuan Pengguna Implan Cochlear Malaysia. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memberi inspirasi lah kepada Betul. orang lain kan. Cuma mungkin kita boleh reverse sikit lah ya. Kadang-kadang mungkin tiba-tiba kita cerita pasal telinga bionik, implan cochlear, sebenarnya mana datangnya, maksudnya apa yang mencadangkan, apa yang membuatkan surgeon mencadangkan perlunya implan cochlear ni kan sebenarnya. Jadi kita reverse balik untuk mungkin pengetahuan kepada penonton kita. Sebenarnya kita fokus hari ini adalah kepada mereka yang bermasalah pendengaran, hilang pendengaran kan. Kadang-kadang hilang pendengaran ni, kalau pengalaman kita dulu-dulu lah ya, dulu-dulu biasanya 3-4 tahun. Sebab apa? Saya panggil anak saya tak
Respon. Panggil berkali tak respon. Lepas tu lewatlah speech delay kan, kelewatan Betul. perkembangan bahasa. Jadi tahu-tahu detect tu dah umur 2-3 tahun. Tapi sebenarnya sekarang kita ada universal hearing screening. Jadi islah daripada baby lahir tu memang kita dah screening lah, Saringan. hearing screening, kita dah saring, kita dah buat saringan kan. Jadi sebenarnya itulah kita kena maklumkan apa requirement maksudnya Prerequisite kot. candidate calon-calon yang boleh kita kata dicadangkan kepada implan koklear. Saya rasa sebelum ni memang kita ambil yang profound kan yang Profound sangat realness. teruk, maksudnya hilang pendengaran dia yang di bahagian sangat teruk. Kalau kita tengok dia punya graph graph audiogram dia tu memang di peringkat semua frekuensi tu memang sangat teruk. Kadang-kadang ada yang no respon, tak ada respon. Jadi kita suggest. Jadi saya rasa dengan perkembangan yang teknologi ni, kita dah boleh pilih yang teruk pun kita dah boleh suggest untuk buat implan koklear. Jadi sebenarnya itulah kita nak Prof mungkin cerita sikit tentang kenapa kita cadangkan implan koklear ni. Kenapa cadangkan operation? Kalau untuk anak-anak ni, kanak-kanak, mak ayah decide je. Kan? Ya, sebelum tu saya nak sambung apa yang Puan Shin cakap tadi pasal masalah pendengaran. Sebenarnya kita selalu cakap pasal implan koklear sebab kita tertarik kepada pembedahannya dan hasil pembedahannya. Tapi yang penting dalam pengendalian kanak-kanak yang kurang pendengaran dan bermasalah pendengaran ialah early detection. Yes. Jadi saya selalu tekankan, kalau kita tubuhkan pasukan implan koklear, bukan tujuannya hanya untuk melakukan pembedahan. Pasukan implan koklear ialah untuk memastikan yang kanak-kanak bermasalah pendengaran ini dapat dikesan, disaring seawal mungkin. Kerana kalau dapat kesan seawal mungkin, ada langkah-langkah yang dapat mengatasi masalah pendengaran itu yang boleh dilakukan juga seawal mungkin. Dan implan koklear bukan yang satu-satunya perlu mereka jalani. Malahan saya kira lebih kurang 70-80% tak perlu implan koklear. Mereka hanya memerlukan pemakaian alat bantu dengar. Jadi hanya yang telah dipakaikan alat bantu dengar ataupun dah diuji dan mereka pada tahap yang teruk pendengarannya, yang dijangka tidak dapat dibantu untuk mendengar dan bertutur dengan alat bantu dengar yang biasa ni, barulah kita buat recommendation untuk implan koklear. Itu journey, itu selection dia. Betul. Jadi yang penting ialah proses saringan, dan alhamdulillah di negara kita juga kita kehadapan dalam newborn hearing screening untuk detection. Contohnya kalau kita lihat balik study yang dibuat oleh Prof Siti Zamratul back in I think 1995 ke 96 gitu. Tahap peringkat umur kanak-kanak yang datang ke klinik audiologi dan speech dulu di UKM tu dan Temerloh, lebih kurang peringkat umur 48 bulan. Hampir berapa? Umur 4 tahun kan? 4 tahun. Itu lambat. Bermakna mereka tidak dikesan awal. Tidak ada saringan awal. Tapi later on, I think Prof Siti buat similar study dalam tahun 2000 something. The result menunjukkan yang peringkat umur yang datang ke klinik di audiologi dan speech klinik tu menurun kepada 24 bulan. Semaknanya ialah kita tak buat study pada masyarakat, tapi pada pasien yang datang klinik ada penurunan, iaitu kita dah mula ataupun ibu bapa dah mula sedar dan datang lebih awal untuk mendapat rawatan di audiologi dan speech therapy punya klinik. Wah, saya juga di sini ambil
kesempatan ni mengucapkan tahniah juga kepada para audiologis kita di mana mereka ni sebenarnya colleagues kita lah kan, kawan seperjuangan Pasti. di dalam memartabatkan isu-isu pendengaran ni dan juga memberikan perkhidmatan newborn hearing screening. Bukan program yang biasa-biasa. Dia perlu dibuat ketika bayi tu masih baru beberapa hari dilahirkan dan mudah untuk kita hilang maksudnya terlepas pandang sekiranya ibu ni dah discharge dalam masa sehari atau 2 hari. And it's a very good program dan kita juga tahu audiologist punya pelibatan dalam pendengaran ni diberpanjangan. Kan? Selagi mana dia memakai alat tu kan? Ya. Tadi Mereka berterusan. Puan Shin bercakap pasal indication yang lain kan? Yes. Tadi kita cakap pasal kanak-kanak yang lahir dengan masalah kepekakan. Betul? Dan memang betul, dulu kita hanya melakukan implan koklear pada kanak-kanak yang tahap pendengaran dia macam teruk sangat dua-dua belah. Betul. Dan yang sederhana dan tidak begitu tetap teruk, kita masih berusaha untuk memakaikan mereka alat bantu dengar. Tapi kajian-kajian terkini sekarang ini menunjukkan bahawa jika dibandingkan dengan alat pendengaran pada kanak-kanak yang menggunakan implan koklear dibandingkan dengan menggunakan alat bantu dengar pada tahap pendengaran yang sederhana dan teruk, didapati menggunakan implan koklear lebih berjaya dalam mendapatkan hasil pertuturan yang lebih baik. So sekarang ni memang indication dia lebih lebih broad lagi. Lebih broad. Tidak hanya pada mereka yang betul-betul tidak mendengar pada tahap teruk, tapi yang sederhana teruk pun kita harus lakukan implan koklear untuk mendapat faedah pertuturan yang lebih baik. Masya-Allah. Cuma sikit lah Prof. Cuma sikit Prof. Sebab kadang-kadang bila kita kata ibu ayah ni, dia nak tahu keterkaitan tak mendengar dengan tak bercakap tau. Kadang-kadang kita nak fahamkan yang itu pun. Sebab kita nak, kadang-kadang bila datang kat kita, memang anak saya tak cakap lagi. Lepas tu bila kita suggest, dah buat pendengaran, tak adalah okey je anak saya kan. Tapi kita ni memang nak objektif, kita nak tengok kan. Jadi kita nak cuba Prof tekankan dekat penonton kita ni, keterkaitan pendengaran ni membawa kepada pertuturan tu. Betul. Yang memang kaitan yang amat rapat lah antara tidak mendengar dan tidak bertutur. Oleh itu, konsep saya ataupun apa yang saya advocate ialah any suspicion dalam tahap pertuturan lewat dalam tahap pertuturan, the first thing perlu buat ialah ujian pendengaran. Jangan menganggap bahawa anak saya bila saya panggil dia boleh menoleh, boleh respon tu, boleh dengar. Kita mesti lakukan ujian yang objektif untuk memastikan yang betul-betul ke dia dengar. Dan ini memang kita harus tekankan kepada parents. Saya sendiri, cucu saya sendiri, bila umur dia dah 2 tahun, ini anak-anak saya selalu sindir saya. Sebab masa tu umur cucu saya dah 2 tahun lebih dan ialah pertuturan dia tak sebagaimana yang kita harapkan. Tak pertuturan dia. So saya suruh anak saya, you go and check hearing. Dia reluctantly pergi. Dan the hearing happen to be normal. So tak apa. Betul. Because as long as dah buat ujian pendengaran tu, kalau normal, alhamdulillah. Betul. Tapi kalaulah katakanlah, insyaAllah tidaklah, dia ada masalah pendengaran. Kalau tidak kita uji awal tu, nanti sampai umur dia 3-4 tahun baru nak uji semula, tu dah lewat. So, nasihat saya pada parents semua ialah buatlah ujian pendengaran. Tidak ada risiko. Betul. Dan kalau kita dapati normal pun, alhamdulillah. Kalau tidak normal, ada masalah pendengaran pun, saya rasa harus kita iktibar bahawa at least kita tahu awal dan boleh lakukan rehabilitasi awal untuk lebih awal. yang bermasalah. Dia sebab masalah pendengaran ni dia tak nampak fizikal kan Prof? Betul. Kita lihat dari luar, tak ada tangan sebelah, kita akan nampak physical deformity. Tapi bila pendengaran ini dia tersembunyi dan boleh orang kata bila terlindung dengan masalah-masalah behavior anak-anak ni juga, kita rasa dia dengar je kan. Tapi sebenarnya dia tak follow macam itulah biasa kan.
So kita rasa mungkin kita berhenti dulu. Okey. Kita ada banyak lagi soalan. Ada banyak lagi, ada banyak lagi bukan soalan lah, ada banyak lagi kupasan menarik. Betul. Walaupun hanya berkenaan telinga ni banyak fungsi dia. Jadi mungkin kita berhenti seketika. Boleh? Alright, okey, jumpa sebentar nanti. Kita kembali bersiaran di podcast Bila ST Bersuara. Untuk topik kita, sepi tak jadi hingar hari ini kan. Kita nak teruskan lagi mengupas topik-topik yang penting untuk kita discuss hari ini. Bukan kaleng-kaleng orangnya yang kita bawa ke studio. Biasalah kan Prof, bahasa-bahasa orang sekarang kan Prof. Kami sebenarnya berbesar hati kerana dapat membincangkan topik pendengaran ni. Kita tak nak stop berhenti tentang masalah pendengaran. Kita tetap akan teruskan untuk bertanya lebih lanjut lagi Prof. Ini pengalaman personal experience saya di mana baru dalam minggu lepas ayah saya mengalami sudden hearing loss secara tiba-tiba. Beliau dah 71 tahun dan alhamdulillah pasukan-pasukan pakar telinga hidung dan tekak di Kedah ni kenalan-kenalan saya dan mereka telah memberikan perkhidmatan yang awal lah, we call it's an acute situation kan. Jadi sebenarnya dalam masalah pendengaran kita katakan sensory neural ni, adakah alat-alat pendengaran ni sebenarnya memadai untuk kita bantu mereka mendengar kembali kan? Ada juga yang menggunakan hybrid, elektroakustik dan juga ada juga yang memerlukan teknologi lain lagi untuk tambahan kan, untuk mereka sentiasa boleh berkomunikasi, mendengar dengan lebih baik. Okey, jadi biasa kita cakap pasal kanak-kanak kan, adakah golongan dewasa, remaja kan, dan juga warga emas ni juga terlibat dalam caseload Prof lah untuk penggunaan alat bantu dengar dan juga implan koklear. Ya, Najwa bertanyakan satu topik yang sekarang ni menjadi macam saya punya fokus. Okey. Sebab saya rasa kanak-kanak yang bermasalah pendengaran tu kita dah ada dia punya kesedaran, hearing screening untuk newborn dan sebagainya. Tapi satu kumpulan yang boleh saya katakan terpinggir sekarang ialah orang dewasa yang mempunyai masalah pendengaran. Contoh yang father tu ialah hearing loss dalam sebelah telinga kan, unilateral. Alhamdulillah kalau unilateral pun, kalau dia teruk pun ada normal side masih boleh mendengar walaupun mono lah, tak by oral kan, mono oral, tapi masih boleh berkomunikasi walaupun adalah handicap sikit kan untuk pendengaran bertuturan. Tapi yang saya nak tumpukan sekarang ini ialah orang dewasa yang ada masalah pendengaran di kedua belah telinga. Sehinggakan mencapai tahap yang sukar untuk bertutur. Now, kita tadi bincang pasal alat bantu dengar. Memang the first thing is kalau ada masalah pendengaran dua-dua belah telinga ini, mengikut tahap kita akan mulakan dengan alat bantu dengar. So, alat bantu dengar memang boleh membantu individu dewasa yang ada masalah pendengaran. Tetapi hingga satu tahap di mana pendengaran kedua-dua telinga ini menjadi teruk dan kena tukar kepada rawatan menggunakan implan koklear. Dan ini satu yang belum macam mula-mula lah. Untuk kanak-kanak pun orang tak tahu ada cochlear implant. Untuk dewasa, inilah satu population yang kita harus tumpukan.
iaitu orang dewasa, khususnya lebih 60 tahun, 70 tahun Faham. Geriatric yang ada masalah pendengaran dan kebanyakannya menerima itu sebagai saya dah tua, tak perlu mendengar sangat pun. Ya. Tapi kita dapati mereka ini ada masalah untuk berkomunikasi dengan isteri, dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Betul. Dan sebenarnya mereka ini boleh dibantu untuk mendengar semula dan mendengar macam biasa. Ada kajian sebenarnya yang dilakukan di John Hopkins. Okey. Ini paling penting. Orang dewasa yang tidak mendengar dan tidak dibantu untuk mendengar akan ada risiko mendapat dementia dan Alzheimer's lebih cepat. Peratusannya lebih tinggi untuk dapat Alzheimer dan dementia dibandingkan dengan mereka yang ada masalah pendengaran tapi mendapat rehabilitasi dengan alat bantu. Ini saya rasa satu perkara yang kita sudah perlu mula mengorak langkah untuk memberi kesedaran kepada orang dewasa. Alright. Pengalamannya memang sebab di hospital HTM sekarang memang kita treat all adult case. Oh, So memang all adult case. Memang ini adalah isu dia daripada surgeon kepada audiologist kepada speech therapist untuk kita nak betul-betul encourage adult. Biasanya betul Prof cakap is more than 60 years old. Geriatric ni lah kita kata sebab mereka tak nampak kepentingan, diorang rasa dah bersara. Lepas tu yalah kata anak isteri kat rumah alah dah biasa. Dah biasa dah, nak tak nak diorang yang kena terima keadaan saya macam ni kan. And then tapi sebenarnya untuk mereka ni yang kadang-kadang ni biasanya kan orang cakap kalau bersara especially untuk yang Muslim kan mereka akan banyak menghabiskan masa pergi ke masjid macam tu kan. Jadi kadang-kadang ada aktiviti tu yang dah terganggu tau. And then kadang-kadang mereka sendiri yang memilih untuk mengasingkan diri. Sebab apa tau? Sebab bila dia rasa apa tau? Dia akan cakap, saya dah cakap banyak kali. Diorang asyik suruh saya ulang. Diorang tak dengar ke? Diorang yang tak dengar tau. Dia suruh saya ulang. Jadi lepas tu bila dia bercakap, dia suara because dia tak boleh dengar balik suara dia, suara sendiri. Feedback kan. Jadi dia punya kuat dia tu, memang kuat lah. Lepas tu tapi bila orang cakap dengan dia akan suruh, cakap kuat-kuat boleh tak? Macam gitu kan. Jadi memang masa biasalah kalau hubungan suami isteri ni masa mendengar pun dia punya ada isu. Kalau tidak mendengar lagi lah kan. Tambah isu dia akan jadi banyak isu tau. Sampai akhirnya kadang-kadang satu set bila kita tanya patient, diorang takut tau. Bila dengar pembedahan. Because this is adult, dewasa kan. Jadi dah banyak lah kalau cerita tentang pembedahan ni kan macam Allah. Kalau boleh tak nak buat kan. Kalau boleh tak nak, cuba elak ni selagi boleh. Dia takut tentang pembedahan ni. Bila cerita pembedahan ni macam memang besar lah kan. Jadi risiko dia satu. Pembedahan takut mati macam tu lah ya. Dia punya sinonim dia tu. To the extreme. Jadi sebenarnya Prof boleh tak Prof? Sebenarnya kita pun dah tengok dah banyak dah success rate, keberjayaan, outcome dia kan. Mungkin Prof boleh sama-sama dengan penonton kita ni kita kata dari segi risiko pembedahan ni macam mana? Okey, betul Puan Sri. Yang pertama soalannya lah pembedahan. Yang kedua saya nak tambah lah iaitu kos. Banyak orang dewasa ni orang kata, buat apa saya nak spend another 100,000, 100,000. Saya dah umur 70 tahun ni kan. Biarlah saya macam ni. Sebenarnya mereka akan pelan-pelan become isolated. Bila isolated, tidak ada komunikasi, ini yang mula set in dementia, Alzheimer set in. Berbalik kepada pembedahan, kita harus tekankan pada mereka ni lah yang pembedahan sekarang ni sudah jadi satu pembedahan yang ada standard dia. Dan malahan operation untuk implant cochlear ni adalah sesuatu yang risiko dia amat rendah. Risiko maksud saya risiko dari segi kemudaratan kepada badan, kesihatan jantung, ke paru-paru. Orang takut nanti tak bangun operation. Sebenarnya tidak
risiko tu amat rendah. Okey. Hanya risiko yang mungkin berkaitan dengan risk pada telinga lah. Okey. Iaitu tak banyak pun, perdarahan jarang berlaku pada penggunaan telinga. Okey. Adalah satu saraf dalam telinga yang dekat dengan yang dekat lalu dekat telinga itu yang supply muka. Okey. Jadi kalau terganggu saraf tu waktu pembedahan memang boleh menyebabkan muka jadi herut. Okey. Macam Palsy. Bell's palsy lah. Itu pun saya rasa rendah dengan risiko sebab kebanyakan pembedahan dilakukan oleh pakar bedah telinga yang telah dilatih. Betul. Saya Oleh salah Prof. satu pelatihnya Okey, lah. oleh Prof. Tak adalah bukan saya saja. Cikgu besar pegang rotan. Dilatih untuk Pastikan melakukan pembedahan mereka implan koklear. So buat yang terbaik. I would say the risk of general mobility itu low. Okey. The risk of ear punya mobility pun low. So kita kena galakkan sebenarnya Yep. kan Prof. Ya. So pada yang dah ada masalah pendengaran ni, keep on follow up untuk check kan. Ya. Kadang-kadang dia semakin menurun. Yep. Kadang-kadang yang maintain, ada yang tak pakai alat pula, dia dah jadi, orang kata dia boleh jadi stagnan ataupun semakin teruk kan. Kalau dulu memanglah di kalangan profesional pembedahan telinga pun ada juga macam keraguan sama ada implan yang kita tanam dalam telinga yang dekat dengan otak Okey. dan merangsang pendengaran, saraf pendengaran yang dekat dengan otak juga, adakah ada kesan panjang long term mobility kepada otak. Okey. Tapi selepas kita buat implan ni mungkin bukan tahun 90-an, tahun 80-an pun dah mula di negara-negara barat buat implan. Hingga sekarang didapati tidak ada kesan sampingan yang berpanjangan kepada otak. So maknanya selamatlah. Implan tu berada dalam dalam telinga, dalam kepala kita ni selama sepanjang hayat pun it is safe. It is safe. Ya. Masya Allah, saya ada pengalaman berada di dalam surgery tu. Teringin sangat nak tengok Prof masa awal-awal di Kementerian Kesihatan kan. Ya. Jadi saya pun masuk dan melihat cara drillnya, cara dia dimasukkan. Masya Allah, hampir 10 jam kot ketika itu. Dan saya sangat salute surgeon yang dia je dapat kerusi tapi itu pun tidaklah selesa. Dan juga doktor pakar-pakar yang lain yang berdiri sangat lama di dalam operation theatre. Hebat mereka. Allah izinkan mereka diberikan kesihatan. Semoga dipanjangkan usia juga. Sebab tu tengok profit tu. Itu betul. kena tips lifestyle nanti. Lifestyle. Minum air dia lebih dari kita dah ni. Okey. Okay. Saya rasa mungkin kita nak cerita tentang itulah, dia magic ke Prof implan koklear ni kan. Sebab kadang-kadang itu yang biasanya kita parents lah, ibu ayah kan, dia kata sebab kita dah berhabis ni kan, puluh ribu cerita, puluh ribu Ratus ribu. ratus ribu sekarang, ratus ribu dah kan ceritanya. Sebab kadang-kadang kalau kita ni tak nampak pakai cermin mata jadi terang, Terus pakai, terus nampak. Ini ceritanya ni, saya dah berhabis, saya dah cuti, saya dah ni semua. Kan masa switch on okey lah boleh dengar, tapi nak tunggu bercakap memang ambil masa sebenarnya kan. Ada tahap dia tu sebenarnya. So sebenarnya itulah kita kata kita nak fahamkan juga sebenarnya it's not about magic, macam it's not instant macam tu kita katakan. So kita nak beri kita kata nak bagi tahu dekat ibu ayah kat luar sana, maksudnya sebenarnya keperluan untuk komitmen untuk meneruskan lagi dengan terapi pertuturan. Betul. Terapi pertuturan, homework kat rumah macam tu kan Prof. Yep. Jadi kalau untuk Prof sendiri nak bagi tahu kat ibu ayah ni nak kaunseling persediaan puan kena teruskan lagi untuk kita kata untuk buat rehab kan bersama terapi pertuturan. Daripada awal tu Prof, macam mana Prof nak fahamkan mereka it's not about magic kan, keluar-keluar terus dengar dan terus boleh cakap tu. Ya, ada ayat-ayat keramat Prof tak? Macam dia kata, okey baik Prof, saya akan menunggu. Macam betul. Soalan yang sering ditanya pada kita kan, pada you all juga specialist, bila parents nak buat implan koklear terhadap anaknya ialah berapa persen boleh berjaya? Kan? Soalan yang macam pada mereka implan koklear ni 100% or 0%.
kalau 70% tu apa? Kalau 50% tu apa kan? So ini yang kita perlu jelaskan kepada potential implanti ni, terutamanya parents lah. Yang implant cochlear ni bukan satu operation yang 0% or 100%. Ialah satu daripada proses untuk membolehkan kanak ini menjalani proses keseluruhan untuk mendengar. Dan kemudian mencapai tahap pertuturan yang baik. Dan dalam perjalanan ini ada banyak faktor. Dia mesti yang pernah kata tadi tekankan dikesan lebih awal. Kemudian lakukan pembedahan tu seawal mungkin, umur setahun, 2 tahun. Kemudian mesti ada tim audiologis yang berkepakaran dan penting sekali ialah speech pathologist atau speech therapist yang boleh follow up dengan sabarnya mengajar untuk betul. So itu saya tekankan dan semua ini akan menghasilkan kejayaan yang kita katakanlah beberapa tahap-tahap kejayaan. Betul. Sebab itu saya juga tekankan bukan sahaja kepada parents tentang proses ni, kepada tim implant cochlear tu. Ya, so saya kata tadi kan kita bincangkan tim implant cochlear ni bukan hanya untuk buat operation. Implant cochlear. First kita mesti buat satu tim yang boleh mengesan awal. Hearing screening mesti dilakukan di hospital tu oleh tim ini. Betul. Kita biasanya gunakan nama tim implant cochlear sebab itu menarik lah. Kalau hospital ni kita mesti buat cochlear implant. Okay, kita take advantage of that branding implant cochlear. Tapi sebenarnya tim implant cochlear ini harus membuat keseluruhan proses-proses dalam mengesat dan juga rehabilitasi termasuk pertuturan untuk mereka boleh mendengar dan bertutur. Betul. Ya. Kita perlu kajian sebenarnya longitudinal study kan Prof kan, yang melihat anak-anak yang telah diimplantkan 20 tahun lepas contohnya sehingga sekarang bagaimana pencapaian mereka. Saya rasa mungkin dah ada. Ya. Ada. Yes. Bukan Dan ada study. Kita ni jumpa patient. ada. Saya kata bila Participant research tu dah ada bukan, bila saya dah sekarang adult kan. Jumpa patient yang PITS dulu. Maksudnya Betul. kanak-kanak dulu. Sekarang dah mereka dewasa. dah, macam Prof berjumpa dengan Ya, saya pengerusi tu kan. kita tahu especially pada permulaan tidak semua yang kita lakukan pembedahan implant cochlear ini maksud saya berjaya untuk bertutur macam insan yang lain. Betul. Ya. Sebab masa mula-mula tu kita punya selection pun tidak begitu tepat mungkin. Betul. Ya, umur 4-5 tahun sebab itulah umur mereka datang. Kita kata okey mungkin ini sesuai. Sebenarnya kalau ikut tahap untuk kualiti sekarang ni dah lambat. tak ideal lah. Ya. So ada kanak-kanak yang umur 5-6 tahun yang kita implant tidak menghasilkan outcome speech lah yang baik. Yang diharapkan. Tapi kita harap dengan dengan usaha-usaha pengesanan awal ni kita boleh detect early dan bukan nak kata garanti lah, tapi kalau kita dapat lakukan pembedahan awal 1 tahun 2 tahun dan proses pembedahannya memang okey, kemudian ada audiology punya rehabilitation dan speech rehabilitation, insyaAllah I would say this kind of criteria kanak-kanak yang seperti ini boleh mencapai hampir normal pertuturan macam orang lain. Ya, dia going, dia memang pergi ke sekolah biasa, memang berkawan bersosial dengan kanak-kanak yang normal yang biasa sebenarnya. Betul. Kita dengar tadi kan Prof ke merata dunia kan untuk membuat surgery. Saya rasa zaman dulu 20-30 tahun lepas parents ni sendiri yang mencari resource ini di luar negara. Kan mereka keep on shopping for what service is the best for their kids lah. Kan, dan mereka mungkin pada masa itu kurang lagi pendedahan tentang di Malaysia pun ada kepakaran kan. Dan contohnya bila kita dah ada kepakaran lokal ni kan, kita tahu negara kita menjadi pusat rujukan utama.
apa yang penting di Asia Tenggara, dan pada saya dah seluruh dunia dah dengan zaman internet sekarang, kita dah boleh tahu apa yang berlaku di zon yang lain kan dalam dunia ni. Jadi apa yang penting sebenarnya kita nak dasar kerajaan kita juga menggalakkan untuk penjagaan pendengaran ni pada mana-mana populasi pun. Golongan pekerja pun sangat terdedah kepada bunyi yang kuat. Mereka bekerja setiap hari dengan jangka masa yang panjang dengan bunyi yang kuat kan. So jadi dari segi orang kata penjagaan pendengaran ni dia tak ada had umur. Dia tak ada populasi tertentu sahaja. Siapa-siapa je boleh hilang pendengaran dalam jangka masa yang mengejutkan kita kata. Jadi boleh tak Prof ceritakan sikit lah. Kita dah dengar tadi kepakaran Prof untuk mengajar di luar negara juga, dan apakah yang terkini? Saya berminat sangat nak tahu teknologi implan kokliar yang terkini ni yang mungkin sebenarnya ada orang kata improvement lah from time to time, dan juga kemudahan ke atau lebih mesra kepada surgeon. Ada tak Prof? Ada. Boleh saya bagikan kepada dua lah. Dua perkembangan teknologi. Satu ialah perkembangan teknologi kepada alat yang kita tanam dalam kokliar. Kita panggil electrode. Okey. Ini yang kita tanam. Satu lagi teknologinya ialah speech processor. Okey, yang luar Processor ni yang di luar, di mana bunyi-bunyian atau pertuturan ditukar menjadi electrical stimulus. Okey. Ini juga satu teknologi yang berkembang pesat. Ini macam komputer lah. Lebih canggih, lebih precise. Dia punya pertukaran energi daripada sound energy kepada electrical energy. Itu satu. Okay. Yang kedua ialah apabila sound energy dah ditukar kepada electrical energy, dia akan dipancarkan ke dalam kokliar kepada electrodes yang kita tanam dalam kokliar. Now, dalam kokliar ni bagaimana cara kita menanam juga penting. Okey. Dan di mana kita tanam elektrod ni dalam kokliar juga penting. Okey. Itu ada design baru yang dilakukan atau dipasarkan ya, supaya elektrod yang dimasukkan dalam kokliar itu betul-betul tepat merangsang saraf pendengaran. Kokliar ni Secara kecil je umum. kan Prof kan? Ya. Saiz dia besar mana Prof? Nak cerita dia punya implant electrode tu ya. Yes. Dia punya diameter electrode tu ialah 0.8 millimeter. Wow. Sebab tu kita gunakan mikroskop. Masya Allah. Dan panjangnya saya beza, tapi dalam lebih kurang 5 hingga 6 cm saja. Okey. Ya. Tu haluslah. Dan kita mesti letakkan elektrod tu betul-betul tepatlah kalau boleh ya, dengan sel-sel rambut kita panggil spiral ganglion cells lah. So teknologi tu dah makin baik dan makin baik, sehingga kan kita bila buat operation dan meletakkan elektrod tu, dia betul-betul tepat di tempat yang akan rapat untuk orang merangsang the spiral ganglion cells tu. Yang antara pengembangannya. Tapi dari segi teknologi keseluruhannya tak banyak beza. Mesti ada speech processor, masih ada elektrod tu. Ya. Cuma speech processor pun makin lama makin kecil lah. Sama macam komputer. Dulu komputer besar dah kecil. So speech processor pun dah kecil. Dulu speech processor masuk dalam poket sebab dia berat. Sekarang ni semua melekat di belakang telinga, dan sekarang ni tak perlu gantung kat telinga, dia terus melekat dekat kawasan tepi kepala kita. Semakin lama semakin kecil. Dan sekarang ni saya jangka dalam kurang daripada 5 tahun akan ada tercipta di mana the speech processor tu sendiri boleh ditanam bawah kulit. Maknanya tidak ada lagi alat di luar. Dia panggil totally implanted cochlear implant.
Masya Allah. Ya, Ya. mereka sedang buat banyak kajian innovation on this, dan masalah utama ialah bagaimana nak charge bateri kalau semuanya di bawah kat dalam. Kena charge kat kepala. ya. Ada teknologi lain macam jantung Jantung tu kan? ada Betul. ada caranya. Ada juga yang di mana setiap 10 tahun dia akan ganti bateri baru. Betul. Dan, tapi untuk implant cochlear itu sebab kita memerlukan bateri yang kuat untuk mendengar, dan pendengaran ni kita kena pakai sepanjang masa kan. Sepanjang hayat So kan. masih belum jumpa teknologi di mana bateri tu boleh Charge. tahan lama Tahan tanpa lama. charge. Main EV lah. Keduanya ialah mikrofon. Mikrofon. Sebab kita perlu tangkap bunyi-bunyian suara dari luar, Dari luar. kemudian buat processor tu kan. Kalau mikrofon tu di luar, kita senanglah tangkap bunyi-bunyi. Betul. Dan kalau mikrofon tu di bawah Kat dalam kulit, mungkin terganggulah pendengaran yang kita tangkap dari luar tu. Harga Prof, harga nak tahu sikit. Intrik sangat. Harga sekarang implant cochlear lebih kurang 100,000. Ya, tapi kalau Hanya alat sahaja? ya, alat saja. Alat sahaja 100,000. Ya. Sebenarnya jangan Sebiji risau. Jangan risau sebenarnya. Kalau di HCTM kata kita akan bantu pesakit, bukan bantu kita keluar duit, tidak. Kita akan mencari sumber-sumber. Jangan risau. Dia kadang-kadang itulah yang orang risau tentang dengar je harga. InsyaAllah saya rasa sekarang kita banyak dah tambah baik daripada sokongan daripada kerajaan. Sebenarnya ada je bantuan-bantuan. Cuma sebenarnya saya ada cerita juga sebab bila terlalu kecil tu kan, ada pasien saya memang dia punya alat tu masuk dalam mesin basuh tau. Dia buka baju, keluar sekali dia masuk dalam mesin basuh sebenarnya. Sebab dia macam dah terlampau kecil tau. Benda tu dia macam ni kan. Tak perasan Senang kan. tercampak. Senang tercampak. Cuba tadi Nadwa ada kaitkan tentang penjagaan. Jadi kita nak kaitkan sekarang bukan trend lah. Saya memang nampak lah. Kalau sekarang kan kalau orang berjalan dia memang akan dengan headphone kan. Yang itu macam sangat common kan. Bercakap seorang-seorang. Bercakap seorang-seorang dengan muzik, memang dengan earphone, dengan headphone. Dalam keadaan saya rasa lama jugalah ya mendengar kat headphone. Tak tahulah kita kata sekarang pasang sekuat mana bunyi tu kan, sebab sekarang ni pun headphone pun dia dah orang panggil memang kedap lah. Macam tu kan. Jadi dari segi penjagaan telinga ni Prof, sebenarnya memang keadaan-keadaan macam ni ada potensi ke untuk hilang pendengaran? Kalau kita dengar pakai headphone kuat-kuat macam tu. Ya, memang. Ada potensi Dia secara saintifiknya bergantung kepada berapa decibels you terdedah kepada bunyi tu. Secara teorinya lebih daripada 70 atau 80 desibel, lebih daripada 8 jam sehari, pasti akan menyebabkan kurang pendengaran yang kita panggil temporary threshold shift. Secara temporary memang akan ada kesan pada pendengaran. Dan dia akan pulih apabila kita tidak lagi terdedah pada bunyi tersebut. Tapi kalau berulang-ulang setiap hari 8 jam bunyi yang kuat kita dengar lebih daripada 80 desibel, lama-lama dia akan jadi permanent lah. Mula-mula temporary shift dia, kurang pendengaran. Tapi lama-lama dia akan jadi kesan yang berterusan. Itu memang terbuktilah. Bukan masalah. Soalannya, adakah mendengar menggunakan headphone sepanjang hari anak-anak muda ni akan mengganggu, akan menyebabkan kurang pendengaran? Pertama kita kena tahulah sama ada bunyi yang didengar tu, muzik yang dengar tu berapa desibel. Kalau desibelnya tidak sampai ke 70, 80 or even 60, saya rasa tak ada kesan sangat. Saya senyum je orang. Boleh meneruskan lagi. Tapi ada tapi tu. Tapi saya lebih khawatir terhadap komunikasi mereka dengan masyarakat, dengan komunikasi dengan surrounding people kan. Macam walaupun you boleh dengar, but you are isolating yourself. Sama macam you tak dengar.
So dalam Itu sama macam tak Dia mendengar, memilih untuk betul, tidak mendengar. dia mendengar apa yang you nak dengar saja. memilih. Dan tujuan kita memberi pendengaran pada kanak-kanak yang pekat ni ialah untuk mereka boleh berkomunikasi. So orang yang mendengar pakai headphone 24 jam, Opposite kan? apa dia pula kan? Dia opposite. Ya. Itu saya tekat, adalah anak saya kadang-kadang pakai ni kan. Saya paksa dia, fokus. Bukan anak saya pakai ni, tapi bila kan itu, Bersama. fokus pada sekeliling, Surrounding, pada family, fokus pada percakapan. Sama juga dengan handphone lah kan. Ya. Kadang-kadang terlihat dalam waktu makan pun, waktu makan semua orang buat kerja sendiri. Texting kan So semua. that defeat the purpose kan, Ya. untuk family gathering dan berkomunikasi. Wah, tengok Prof punya bila legend berbicara kan. Yes. Mesti ada selit dia punya nasihat tu. Berkomunikasi lah kan. Betul. Because komunikasi ni adalah penting untuk kita kenali orang tu kan, dalam dan luar, apatah lagi ahli keluarga sendiri kan. Kita pun ada topik komunikasi kan. Kita akan kupas pada episod yang lain. Okay, Adakah alright. kita dah sampai di hujung rancangan kita, Shirin? Okay, mungkin saya rasa dari segi itulah semua apa yang Prof cakap, dia dah Prof pun ada bagi nasihat kan. Betul. Berkomunikasi lah. Ya. Dia macam berkomunikasi lah. Mungkin sebelum saya rasa kita ada quiz kot quiz untuk Prof. Prof kan, dok bagi lecture je kan. lecture je. Dok tanya student, kita pula bertanya pada Prof hari ni. Soalan cemas kan. Okey, kita mulakan dulu boleh? Boleh? Okey, sebenarnya soalan cepu cemas ni dia just nak tahulah dari pendapat Prof secara ringkas tentang sesuatu topik lah. Simple je sebelum kita nak melabuhkan tirai kita. Okey, Prof, yang pertama, apakah punca kehilangan pendengaran di kalangan orang dewasa, Prof? A, adakah kecederaan kepala? Atau B, penuaan dan pendedahan kepada bunyi yang kuat? B. Okey. Betul ke? Saya kena tanya Prof, betul ke Prof? Because kadang-kadang kita dengar kanak-kanak ni, kita tahu sejak lahir mereka dah ada masalah kan. Okey, sebab tu Prof katakan earphone tu sebenarnya kena kurangkan untuk dengar Okey, Shirin. Okey, yang ini sebenarnya kita dah kupas pun. Cuma sebab kita dah ke penghujung ni, kita nak ingatkan kembalilah. Sebenarnya implan koklear ni dia memang sesuai untuk kanak-kanak sahaja atau macam mana, Prof? Betul atau salah? Implan koklear bukan sahaja untuk kanak-kanak. Untuk individu yang mempunyai tahap pendengaran yang teruk di kedua-dua belah telinga, dan sekarang pun sebelah telinga pun boleh. So termasuk kanak-kanak dan dewasa. Cuma kalau dewasa, dia mesti pernah mendengar. Dia tak boleh dah lahir tak dengar, sampai dewasa tak dengar, nak buat koklear Baru implant. nak implan koklear kan. Okay. Sebab sebenarnya kalau nak implan koklear macam tu pun memang kita perlu tegaskan tentang realistic expectation dia kan. Betul. Dia tak boleh tahu-tahu je, okeylah nak buat lah, dengar Prof ni kata, oh okey ni nak buat kan. So ada juga dia punya requirement tu lah kan. Betul. Okay, alright. Okey, last but not least, apakah fungsi utama implan koklear ni, Prof? Adakah dia menukarkan bunyi kepada isyarat elektrik untuk merangsang saraf pendengaran atau menguatkan bunyi seperti mikrofon ni kan di dalam alat bantu dengar? Ya. Konsep implan koklear berbeza dengan alat bantu dengar. So, implan koklear dia akan menukar the sound energy dia, bunyi-bunyi kepada electrical stimulus, dan itu akan digunakan untuk merangsang koklear yang telah tidak berfungsi untuk mendengar. Masya Allah, jelas lagi bersuluh. Okay, so banyaklah kita cerita, banyak kita kupas dah. Alright. So sekarang ni mungkin daripada Prof terakhir pada Prof, mungkin untuk pendengar kita ni bila dengar terbuka hati, terbuka minda untuk yang kata-kata yang masih lagi dilema, betul ke tak betul ke, ada masalah pendengaran, ataupun yang memang rasa ragu-ragu, dah dapat keputusan masih lagi ragu-ragu, masih lagi menunggu, mungkin daripada Prof kata-kata hikmah untuk mereka. Oh, okay. Kalau untuk parents, ibu bapa atau individu yang mempunyai
tahap pendengaran yang teruk 12 telinga ni, saya rasa satu saja saran saya, go for implant cochlear lah. Ya. Sebab telah terbukti ia amat memberi manfaat untuk membolehkan individu tersebut mendengar dan bertutur dan berkomunikasi. Dan tahu dalam zaman sekarang ni dan the future, communication is the most important thing for human. Betul. Ya. Tapi saya nak yang kedua. Yang kedua ialah pesan saya kepada rakan-rakan yang dalam bidang pembedahan telinga, ENT dan juga audiology and speech therapist. Kita tidak harus merasa berpuas hati apa yang kita capai. Banyak lagi yang kita harus usahakan untuk memberi peluang kepada lebih ramai kanak-kanak khususnya yang yang tidak mendengar ini untuk mendengar melalui alat bantu dengar atau implant cochlear. Sebab walaupun dah 30 tahun ya, Betul. saya masih ada dengar cerita-cerita dan kadang-kadang refer kepada saya oleh rakan-rakan kita sendiri. Sama ada audiologist ataupun ENT yang refer kat saya dah lewat. Dan bukan kerana tidak ada saringan, kadang ada saringan. Tapi dia cuba alat bantu dengar dulu. Kemudian ini cerita daripada pesakit saya sendiri. Dia dah jumpa doktor banyak kali, dah jumpa audiologist. Tapi kadang-kadang saya tak dapat appointment sebab dia tukar appointment, tak bagi appointment lagi. Ya, so dah terlewat 3 bulan, 6 bulan. We have to improve our services. Kita kena improve our services. Kita cakap and always kita kata, ibu bapa tak kooperatif. Ibu bapa tidak memberi sokongan. Tapi at the same time kita mesti juga muhasabah diri. muhasabah Ya. Adakah kita memberi perkhidmatan yang terbaik? Kalau appointment tu patutnya sebulan, sebab dia pergi bercuti jadi 3 bulan. Faham. Ada cerita yang lepas cancel appointment tu kan janji nak bagi appointment tapi tak bagi appointment, tak call. So ini saya rasa sebagai pemberi perkhidmatan kesihatan khususnya mengenai pengendalian kanak-kanak bermasalah pendengaran is tak ideal lah. Kan? So di samping kita always menumpu kepada ibu bapa, parents, kita juga harus menumpu pada kita punya service to upgrade and uplift our services. Terima kasih Prof. Yang ni memang kita kena crop dia punya ni kata-kata ni supaya kita bagi sebarkan kepada kita punya ni lah ya. Betul. Kita punya speaker Colleagues profesional. kita, Maksudnya professional. podcast ni perlu ditonton lah ya. Perlu ditonton oleh semua lah ya. Betul. Lapisan semua profesional dan juga di kalangan penonton kita lah. Dan seperti mana kita tahu kejayaan ni bukan kejayaan seorang. It's not a solo person. It's about teamwork. It's about the training yang kita perbaiki kemahiran kita dari masa ke semasa kan. Dan dia juga daripada ibu bapa sendiri yang tidak melengah-lengahkan kan penilaian pendengaran anak kerana mereka tidak berputus asa untuk mencari apa solusi yang terbaru yang ada dan sokongan masyarakat. Kita tahu masyarakat sekarang aware tentang individu yang masalah pendengaran, yang memakai alat pendengaran kan, dan juga pakar kita. Pakar kita di Malaysia ni bertaraf dunia kan Syirin. Dan juga kepada golongan dewasa, jangan ragu-ragu. Betul. InsyaAllah there's no harm, dan seperti kata Prof tadi. Okey, saya rasa sampai sini dulu untuk episod kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri podcast Bila ST Bersuara.